Assalamualaikum babi. Babi pula. Sorry Ben. Ben. Hello, you Ben. Tak ada dengan Dilan. Dia cakap Sorry. Minta maaf ya. Kenapa ya? Tak. Oh, dekat mana? Dekat mana tu? Oh, ini dekat atas tanah bawah langit. Kenapa tu? Taklah, kan masih kentut lagi kat pantai ni. Bau-bau dia ada lagi kat sini ni. Masih apa? Bau dia masih ada lagi kat ni. Tu tanya kat sini lagi ke kat pantai? Bau apa? Kentut. Semalam kata kentut kan? Semalam apa kentut berak? Bau dia biar ke? Kenapa? Ben nak bagi duit ke? Laju je Kalau Aira nak beli skuter tu. Ben pun nak beli juga ni. Ben derma sikit RM5,000. Kita tong-tong macam mana? Aira bagi Ben 500, Ben bagi Aira RM5,000. Okey apa? Saling melengkapi. Cari Ben. Apa? Cari Ben? Cari Ben. Memang kat dalam negara ni ada 50 orang je Ben. Ben memang tak mana pun kat situ je. Ben tak pergi mana pun. Okey, sekejap Aira cari. Bye. Pukul sampai 2 suku je. Acik dia. Janganlah doh. Bapak lah. Jangan doh. Okay. You okay? Bye-bye. Tadi dah Assalamualaikum apa tadi? Assalamualaikum. Yang tu ini Dilan punya pasal lah. Dia panggil Aira ni baby. Lepas tu baby sampai ke natang macam lain je. Kuat sangat tu Ben. Kuat sangat tu Ben. Tahu sakit kan? Sakit juga dengar tadi. Sorry tu Ben. Tak adalah. Sorry tu. Okay, nanti apa-apa Aira call, okay? 2.30 tak ada Ben terbang. Okay, bye-bye. Okay, bye. Saya kat balai polis ni. Lah sudah, baru nak cakap dah habis masa dah. Dah 2.30 dah. Tak apalah, saya kat balai polis ni. Dah duit dah habis. Lepas tu kena saman pula. Kena dipenjarakan. Saya tak nak ke tolong. Kat mana? Di balai polis. Balai polis? Kenapa sampai balai polis? Buat apa? Sebab terlalu cantik dia cakap ditahan. Ya ke? Ya ke? Kalau cantik nak tengok? Kau pakai kat mana? kancil? Nak tengok Enjin lambu. Tak boleh bukan Ben buat apa tu? Tengah dating ke? Tak mana dating ada ni seorang ni. Tak tahu nak buat apa. Kenapa? Dating apa ni? Sekejap. Apa sungguh? Okay. Tak ada. Apa ni? Kat mana? Betul ke? Betul sungguh. Tengah nak pergi ke Sungai Buloh dah ni. Ya je. Sumpah nak pergi Sungai Buloh. Ben escort. Sini Ben follow belakang. Boleh on the way nak pergi Sungai Buloh ni? Ya ke? Naik bas sekolah tu ke? Naik motor? Pergi Sungai Buloh naik motor? Ya. Diorang tak tu ke? Bawa kan naik bas sekolah tu ke? Tak suka naik bas lembab. Tak suka naik bas. Habis suka naik apa? Suka naik motor lah. Naik motor? Naik motor ke naik go-kart? Tak, naik motor. Motor skuter? Faham. Lah kan 2,500 2,000 je. Tak masuk pun. So 14 tambah 16 Ben, biasa. mana tahu Aira kat sini? Dilan, awak tak nak belanja saya ke? Damn, soalan dia. Tuan nak ke? Boleh 10 sini. Ben. Boleh jap. Kenapa ni? Okey tak ni? Okey 10. Kenapa? Okey. Ben. Ya. Nak bayar saman. RM1,000. Yes. Bayar apa? Okay, dapat.
Okay, dapat. Oh, Sekejap, bas nak keluar. 150. 150. Bayar apa tu? Alah nak kena bayar saman. Bayar saman. Saman sebab apa? Sebab dah melanggar undang-undang negara. Serius lah. Langgar apa tu? Undang-undang apa? Jadi perempuan tercantik kat sini tak boleh. Salah di sisi undang-undang. Itu salah di sisi undang-undang. Iya ke? Jadi saya kena memastikan bahawasanya tidak boleh seperti itu. Kat F9. Sekejap. Oh, ada. Berapa tu? Boleh tak nak 10,000? Saya hantar kat boleh ke tuan? Berapa? 10,000. Beli duit saya dah habis. Skuter tadi 10. saya beli skuter tadi. Kata friend. Kalau friend kena sama-sama berkorban. Ini kalau boleh tunjuk apa kat garage ni rasanya kan. Pokai gak ni. Go-kart tu pun tak dapat lagi kan. Mama Adam dia. Ya. Sabar. Okay. Dylan nak cepat ke tu? Cepat sangat. Tapi Dylan salah kira barang. Pergi dulu restore. Apa-apa nanti kau tag. Tak apa Kak Ira ni minta tolong Ben je hantar. Ni Go Ben. first. Go. Go. Yang Ben Kak Aira carut dia. Yes, betul Dylan. Betul. Macam tu Dylan betul. 10. Wow. You. Coca-Cola Sebab stick. Aira dah pun terhabiskan duit tadi. Habiskan beli apa? Dengar tak? Habiskan apa? Kalau tak boleh 10,000, 15,000 pun boleh. Wih, makin murah tu. Murah. Yeah. Itu kalau video pun separuh mati buat tu. Sebab Aira dah habiskan duit pergi beli skuter. Sebab macam ni Aira nak tengok healing. skuter tu. Nak tengok. Serius. Kena bayar dulu. Tak, okay, kat sana lah nak tengok skuter tu. Boleh, jom. Jom. Yeah. Tapi tak janji apa bagi. Alah. Abi yang menyesal siap. Abi duit macam mana lupa. Aku duit kat sana di 1.2. Kat mana? Kat tu. SS. Semalam tu comel ni. Tengok ni. Tengok apa? Benda ni dah patah. Oh, atas tu. Bukan. Nampak palang tu dah patah. Tapi dia tak effort dia juga naik dia. lagi. Effort dia. Effort penting. Itulah effort dia penting. Tapi effort pun setengah orang tu kau dah diberi peluang pun tetap tidak menghargai. Tak patutnya. Hey. Alah, nak patahkan lagi. Kejap. Ya Allah. Comel lah. Dia tengok kalau dia pendek, effort dia besar lagi tak? Tak apalah, dia dah naik lah juga. Dah penat lah. Teruk lah. Benda tu buat main pun teruk. Selamat Hari Raya. Busy beraya di rumah. Berapa hari tak puasa dah? Tak puasa penuh lah. Yelah, berapa hari tak puasa? Selamat Hari Raya. Berapa hari puasa? What do you mean? Orang selalu tanya kan berapa hari puasa. Ni soalan dia berapa hari tak puasa. Tak adalah puasa je. So tak ada yang tak puasa. Oh, faham. Iya. Nak simpan tak? Kejap. Keluarkanlah skuter tu. Abang ni. Ada burger tak? Nak makan? Burger. Ada satu set. Ambil ni. Bagilah. Cukup ke? Ke tak kenyang? Cukup sangat. Jom.
Nampak? Comel. 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 Comelnya. Cuba naik lagi. Cuba try naik. Dia boleh naik seorang je. Ini yang tu kan, naik dekat mall tu kan, bayar berapa ringgit. Ya, betul. Ya. Ni mesti waktu kecil-kecil tak dapat naik, ini dah besar baru naik. Kami gila. Laju tak? Dia macam biasa je lah. Tapi dia macam puas hati lah. Wah, Boleh comel. comel je. Perempuan comel lah, kalau lelaki comel tak? Lelaki comel lah, cuba naik. Cuba lah naik. Okay. Comel. Ya, comelnya. Ni dah full mood lah? Belum lah. Nak full mood ke? Tak payahlah nak duit lagi daripada full mode. Tapi tak faham Syil lah, kalau full mood benda ni boleh laju pergi 1.8 je kan? Baik pergi full mood kereta. Selamat Hari Raya. Dah, ribai. Yay. Comel lah. Berapa ni beli? Satu je beli. Comelnya. Aku nak mati. Kau lah kalau kereta. Oh, apalah. Comel. Apa? Comel lah abang tu. Apa benda semua comel ni? Sumpah, go-kart tu comel. Hei. Semua dah beli, nampak? Itulah, sedih lah. Tak beli lagi, tak apa lah. Jadi nak pergi mana? Nak duit. Belanja lah Aira sikit. Apa dia? Apa? Lah? Belanja lah Aira. Belanja apa? Duh, aku tahu keluarkan kancil. Belanja apa? Nak apa? Belanja lah RM10,000. RM10,000 la ilaha illallah. Hai, RM10,000. RM10,000 lah. Ya. 10 Tak bentar tak ada girlfriend. Raya tahun ni seorang-seorang. Sakit. Tak. Dia nak kumpul, nak beli go-kart tu juga sebab comel. Alah. Pinjam Aira punya je kau nak guna. Tak payah beli, rugi. Okay, kalau macam tu baik pinjam lah tadi. Kita pusing-pusing naik tu. Masalahnya boleh naik seorang je kambing. Tadi abang tu boleh. Tak boleh, tu tak bagus. Tak bagus. Bayi dia ni CCTV bersepah ni. Mana boleh dukung-dukung. Aira kan ada boyfriend. Tak bagus. Tak bagus je. Aira setia. Tak bagus. Loyalty. Okay, dengan dia ada apa-apa ke? Okey ke? Okey saja ke? Apa? Okey ke dengan dia? Orang tanya okey ke tak Taklah. Betul lah okey ke? Itu je. Similar okay to you. Okey je. Kejap nak beli. Ada nak tambah lagi ke? Tak nak tambah. Aira dah ada 2 set dah. Jangan beli kau untuk Aira. Ben beli untuk Ben je. Ben. Ya Allah, memang aku nak kena tunggu dia. Ya. Jom. Saja. Seronok sangat main benda tu. Apa? Tak bucin. Bukan. Tak ada manis saya dengan Ben ni. Tak ada. Jangan bang, macam tu bang. Jom Ben. Selamat Hari Raya. Busy beraya dah tiba. Selamat Hari Raya semua. Ada nak ke mana ke? Hantar Aira dekat pantai. CPU makan sikit.
ada. Pelik lah kenapa. Hari tu call dad dah tak angkat. Lepas tu semua orang tak angkat call. Tak faham. Jangan langgar dorang. Tak nak join ni? Try join. Jangan. Kacau orang. Oh, tak boleh kacau. Jangan kacau lah orang. Jangan kacau orang. Janganlah kacau orang. Jangan. Semua dia bedal lagu tu. Janganlah kacau orang. Cuba buat lagu nak pergi pantai ni. Pergi pantai. Nak pakim pantai. Nak pergi pakim pantai. Nak pergi pakim pantai. Dengan band. Sedap. Nak 10,000 je bang. Kata friend. 10,000. Boleh 1,000 boleh. Okay 9,500. What? Bila naik? Ya. Ben beli ubat tadi pun 15,000 dah habis. Beli ubat stok untuk 2 hari. Apa? Beli tu. Beli ubat 15,000. Lepas tu untung dapat 4,000 je. Macam mana? Ada je. Tapi kalau ada rezeki lebih Ben share lah. Ben bagi. Ben pernah ke tak bagi? Ben bagi je kan. Alah, lepas tu tak nak bagi ke ni? Lah, takkan nak bagi dalam kereta ni terbang duit tu, siapa nak kutip? Betul juga. Mak tahu Ben nak bagi shilling. Bagi shilling? Selamat. Tu, apik clinching tu. Baik transfer. Transfer tak kena ni tak kena charge kan? Kena juga. Kena juga aduh. Semua kena. Tapi katanya ada satu ni yang tak kena. Pergi buka gitar. Katanya pakai gitar tu tak kena. Kalau ada lah basker tu. Berat. Halap. Semua. Nak pinjam tu. Go-kart. Nak main kat pantai. Bolehkah? Boleh. Masih. Boleh. Rasa berat sangat ni. Ramai ni. Diorang ramai-ramai. Dia ada kunci kan? Kau kena bagi lagi. Dah. Okay dah. Guna. Wah, tinggi. Tak payahlah jerit macam tu. Kenapa comel sangat jerit macam tu? Cuba jerit macam tu Okay, jerit macam tu. Lepas tu T-Rex. Dia cakap macam tu. Okay, pergi main. Tak ada badan ke? Comel dia jerit. T-Rex. Tak boleh buat suara tu lah. Suara band tak ada. Apa ni langkah? Oh ilah. Ini orang punya bang. Ni. Oh Allah, asal bunyi dia macam ni? Tak comel lah. La ilaha illallah. Nak trade tak? Tak boleh lah seorang-seorang. Mana dia? Wah, dapat duit tu hilang. Itulah. Saja je pusing-pusing. Hilang terus. Weh, hilang. Weh, mana? Mana dia? Wah, ingat ke terus hilang tadi? Mana ada? Asal kenapa tak comel Honda ni? Warna ni tak comel? Honda nampak ni? Lah tak
Tak modi pun lagi. Tukarlah cuma sikit ke. Patutnya Aira naik ni. Lepas tu Ben jalan kaki macam keteki. Bongok lah keteki pula. Bang comel bang. Ni pun saya pinjam orang punya bang. Bang comel sangat. Muruku dah tak ada tu. Kenapa? Bapak lock dia ada tadi dapat je. Apa? Barang-barang Abby Mat. Saya sudah. Saya tak tahu akad ni. Mak dah beli dah dengan si Dylan tadi. Oh, okey. Tak apa. Terima kasih abang. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Saya ni tak sabar nak raya ke? Saya tengah promote lagu kawan saya. Oh, cuba nyanyi sikit. Nyanyi full. Yang full. Oh, iyalah full dia macam tu lah mula dia. Yeah, Selamat Hari Raya. Busy beraya dah tiba. Selamat Hari Raya semua. Jangan lupa duit raya kepada sanak saudara busy nak bermaafan dah tiba. Tak ingat tu. Kacau Tak ingat. Ri? Dia tak ada. Siapa ya? Tolong sebut. Siapa? Ben. Tolong. Ben. Ha? Tak tahu tolong sebut Ben lah. Bukan. Nampak macam budak tu. Comel sangat benda ni. Ben lah pukul berapa? Pukul berapa dah? Pukul 3. Beratnya. Allah. Saya buka phone pun berat. Tak pasti sampai pukul berapa. Assalamualaikum kepala gibet dia. Rasa macam pernah nampak atuk begini. Oh lah. Okey, kita try nyanyi lagu galau lah. Lagu galau jap. Okey, galau. Suara kau. Hijak rindu. Ini aku belakang. Ada bass kan? Ha? Ui. Ni gang apa pula ni? Sebab aku tak pandai. Semua keluarin. Kau lah. Kita bukan penyanyi. Okey. Mata bercampur mempesona menahan rindu seakan dunia menyebut namamu syahdu dua menjadi satu. Ku sangka sinar menjelma, rupanya hijab mula terbuka. Pandang yang bertukar warna membuatku abang mana? gelap gelita. Nada suara berdendang. Ya sedap. Nah korang suka buat konten. Tapi kalau unduh pun comel. Nampak ni.
Comel. Pula. Comel. Sebab topi comel. Tit. Hello? Siap. Kak, nama kak siapa? Makasih banyak ya bang. Semoga Astaga. selalu bang. Depalau aku tu. Sedih sih. Garing. Letak lagi sampel kau banyak-banyak. Kak, kenapa kak palau saya kak? Saya nak marah ni. Letak lagi sampel kau. Letak lagi banyak-banyak. I am sorry. Selamat Hari Raya. Ben dah isi minyak ni. Ben isi minyak itu kan sih tu Ben? Oh, dah ada minyak tinggal 20 lebih tu isi tu. Ya Allah, thank you doh Ben. Tak apa sangkut. Kenapa sangkut? Cakap boleh Ben. Oh, lupa turn on engine. Betul lah. Bang nak pinjam motor. Akak ni punya bang. Main. Tanya akak ni. Tanya akak ni. Boleh. Dipersilakan. Nak main. Akak tu bagi. Sila. Menong ke? Mana ada. Habis duduk je. Tak. Okey tak? Sebab Aira first time duduk kat pantai ni. Pasal Aira menyaksikan macam-macam ragam orang. I'm so surprised with everything that happened here. Jom kita explore. Kita Duduk kat sini pun dah macam like wow. belum try pergi sana tau. Kita sana kita dengar perbualan. Larat nak jalan? Mesti larat. Come on. Betul. Kalau nak dia boleh 1 minit je. Lebih daripada 1 minit je. Dia macam tak. Tak, abang ni apa bang? Boleh drift? Are you sure? Okey Yes, boleh drift tengok. Lain tak Ha, cuba. Hari ni aku geram dengan aku suruh. Sure. Oi. Abang tu excited macam saya. Tapi itulah. Tengok dia pusing-pusing. Dengar sekarang. Dengar tak? Bongok lah. Dulu sebelum ni dengan sekarang macam mana? Nak explore dah ke? Jomlah kita explore. Bagilah abang tu jalan dulu. Untuk karaoke yang sebelum lagi okey kan? Sebelum lagi sebelum lagi. Yang ni cakap je okey kan? Boleh ke? Betul ke dia boleh ke? Betul ke? Dia nak ke? Aku pakai. Dia nak ke? Takut lah. Betul ke boleh? Tengok boleh drift. Oh. Macam kereta tak macam motor. Oh my god. Cubalah abang ni. Serius meh? Isyuk diorang buat apa je kat pantai ni? Dia macam ni. Mencari kekasih dan broken. Oh my god. Serius lah dia nak dukung. Baru dia duduk bowling Takut lah. Bosan duk. Kat sini banyak CCTV. Boleh pakai telebinggang. Takut kalau dia tak accept lagi. Kalau pakai tali pinggan jatuh tak? Dah. Aku tak ada telebinggang. Sekejap ni aku pakai. Okey, aku dah pakai. Cuba tendang dia, Cuba cuba tendang dia. Ben, cuba tendang. Tak Aku apa ada lah. telebinggang. Tendang dia. Tendang. Aku dah pakai. Jatuh juga. Oh jatuh juga ke? Jatuh juga. Oh. Kalau pakai harness? Aduh, macam mana ni? Simpan. Kesana. Apa salah saya? Siapa ni? Ben. Ya. Ini orang paksin. Oi, buka kasut. Dylan. I got a problem, you know, Dylan. Weh? Why? 4 hours. Macam tahu je masalah tu.
Kita kembali dalam bisu lagi. Kembali lagi dalam bisu. Tak okey. Kak Ira nampak dilem macam bot. Kembali lagi dalam okey, dah. bisu parti. Kenangan yang telah Kenapa Kak Ira? berlalu. Apa yang ni? Ni siapa ni? Hello abang. Apa Abang yang Cak. problem? Aira Palau, Aira Palau. Ya Allah, Aira Palau pula ada. Aira Palau. Siapa ni tak dengar suara weh? Aira Palau, Aira Palau. Siapa ni? Astagfirullahalazim. Apa dia cak-cak raya ni takut? Apa? Apa yang problem? Takut. Ni siapa ni Aira Palau ni tiba-tiba ni? Aira Palau. Ada nama baru ke Aira? Oh, Nan. Nan. Ni, Nan. Aira Palau. Ah, Sekejaplah balik. Bapak lah 4 jam. tolong. Tolong. Siapa ni? Aira Palau. Budak 4 jam. parang. Denan. You make me crazy but Denan. Hello. Denanan. Don't sit Denanan. down ya. Hello. Okay. Aira Palau. Okay. Ini trademark ke? Woi, dengar balik woi. Agak-agak lah kalau nak tengok pun dengar balik tu. Astaghfirullahalazim. Hai, what's Oh, guys? maksudnya Aira ni dah tua sebab dia jadi lupa kawan. Aku muda lagi. Hello. Damn. Berkawan. Siapa pun? Bontoknya. Yang aku tak puas hati. I'm lost. Hidup kan? You know, I cannot sleep right now because I have a job and I have to handle this party. So, yeah. Mana je ni Kenapa ni? Aira dah tua sebab tu cepat lupa. Kenapa? Jumpa 4 tahun sekali pun cakap Alah. Kenapa ni? Dah merajuk je ni. Aku merajuk. Dia nak apa je dekat-dekat. Nak je request Aku lupa ni. trademark baru tu. Kayak apa tadi? Apa yang problem apa tu? Apa? Lah. Cakaplah ada Nan. Ada Nan ni manalah aku tahu. Alah bapak ada Nan pula nama. Bodoh lah. Manalah aku ingat tempat pertemuan. Ya. Okey tak ni? Aira okey ke? Hai. Orang tanya okey ke tak apa? Diam tu tanya. Tengah gaduh ni. Aku dah try. Janganlah lari nak bercakap. Tak, sebab sana gelap. Gelap. Okay, I lupa. Sebab Ben pakai spek ni, so gelap sana. Buat spek lain. Oh, sekejap, Ben buka. Aduh. Bontoklah Denan ni. Sakit. Astaghfirullahaladzim. tu Ni juga. Kau memang Dah. Kenapa ni? Kenapa sakit perut kat sini? Betul tak makan. Dah lah tak rap. Pula tu. Tak boleh ambil lah. Barang Bima ke? Tak. Dapat doktor? Ya. Dapat Ni Dr. Bong ke? Dah dapat ke? Dapat Bong, long solang nasi. Ayu, problem orang ayu. Ini siapa ni? Suara macam Dah bayar. dah bayar. Dah bayar. Denan, kau jangan jadi pelupa macam Aira. Aira tu memang pelupa. Dia dah tua bangket. Tu basket Dah. Tu bangket. Yalah. nanti Dah. Nak balas ke? Dah bayar. Balas ke kat baju ni? Tak bayar kambing. Tak payah. Nak balas. Nak balas. Dilan go. Tapi bandage tak boleh. Sabar.
Bandage tak boleh ke dulu lah. Bandage Ha? tu. Bandage dulu apa? Nak bandage ke? Suruh Kak Ira bagi bandage? Nak bandage sini. Sini bandage. Bukan. Lepas tu, dia tumbuk lagi. Nilan. Sekejap, Kak Ira. Relax je, Kak Ira. Relax dulu. Nilan, tolong Nilan. Macam mana dia boleh cakap? Nilan, kalau lah Kak Ira ni kakak dia. Kak Ira. Dan kena perjuangkan. Eka. Gula Nilan. Abang Ben Ben ni tahu menawak orang je. Mana tahu ni. Jangan. Nilan. Sebab tadi Ben dah kena dah. Ben tumbuk-tumbuk kena cuff kat sini. Okey. Dia sumpah berkenalan. Sama je. Lelaki semua sama je. Sejak bila pula? Tak. Dia boleh berkenalan pula. Boleh pula jejak kasih kat situ. Sama je semua. Sejak kasih. Dah tu nak Ben buat apa? Ben pukul dia balik. Nak Tak ada naik. Aira perlukan Red. Kau lah dia. Aira rindu boyfriend Aira. Kau lah dia. Tapi Kenapa? dia dah suka ke orang lain. Ha? Dia dah get back dengan kekasih lama dia. Sumpah lah. Lah, habis tu? Tapi Aira tu tak sayang dia. Oh, kiannya. Dia buat macam tu belakang Aira. Dia senyap-senyap macam tu. Tapi mungkin nasib Aira selalu macam ni. Buat macam ni apa? Sebab apa? Akan menyukai orang yang salah. Tak salah pun. Aira tak salah. Dia tu yang salah. Selalu bila orang kejar Aira balas balik. Lepas tu bila Aira dah beria, orang tu akan pergi. Mana ada pergi? Tapi kenapa? Dia tu je yang bodoh buat. Dia dah ada yang okey depan mata yang sedia ada, tapi dia tinggalkan yang okey, yang sempurna. Kenapa dia nak back? Aira cuba untuk lepak dengan kawan-kawan. Okay. Have fun. Tapi Okay. kenapa Aira still ingat dia? Aira ada simpan apa-apa ke? Dalam phone ke? Dalam wallet ke? Apa-apa hadiah yang dia bagi ke? Tak ada. Tudung ni ke? Topi ni ke dia bagi ke? Tak ada apa-apa dia bagi. Tak ada. Mereka? Apa? Betul, tak ada apa-apa. Habis tu macam mana boleh ingat je? Bukan ke dia dah? Tak jumpa. Dah cari tak ada. Tak apa, biar kerja dia. Baru nak buat macam ni. Dilan. Ha. Kak Aira rindu Red. Dah rundur Red. Luahkan lah. Setahu saya esok dia cuti. Macam Mesin. kau ni kan. Benci lah. Orang tengah. Semua sama je lah. Penat. Memang terbaik Dilan. Memang terbaik. Kak Aira. Dia foto. Esok dia cuti. Kak Aira okey tak? Tak okey. Kak Aira rindukan dia. Tapi Kak Aira sedar Aduh. Ngapa? I miss him. Tolonglah bagi idea korang macam mana Ben tak reti tu. I miss him so much. Sabarlah. Damn. Dia fikir. Dilan fikir macam tu je. Wih, lepas tu kuat sangat tu punya angin dia tu. Cakaplah Ben. Tak Ali tu. Tolong bagi idea. Bagi. Okey tak ni? Okey tak ni? Kalau Aira give up dengan kehidupan ni boleh tak?
Awak cakap macam tu. I feeling dah Aira nak dilahirkan semula. Kalau Aira meninggalkan, masa Aira dilahirkan semula. Apa hal cakap macam tu? Kenapa Lepas nak tu, cakap macam tu pula? mulakan hidup baru dengan orang yang tahu appreciate kita. Tapi belum tentu lagi dia tahu appreciate kita. That's the thing. Kat sini kan, pernah dengar tak ayam kumbang bukan seekor kan? Kan? Memanglah, tapi kena tahu tahu. Penat tahu kalau kita yang sayang orang lebih tak. Ben kan ada? Ha? Apa dia? Betul lah. Ben kan ada? Jarang lah Ben tak ada. Kecuali busy. Masuk lagi. Kecuali busy dengan kecuali tidur lah. Tu tak ada buat apa lah. Tapi Ben ada je. Maksudnya teman lah. Ben ada je. Kenapa? Masih ada hati dengan Aira ke? Apa dia? Ben masih ada hati dengan Aira. Nak cakap apa ni? Tolong. Tolonglah nak cakap apa ni? Tolonglah. Ada ke apa? Ben? Ya. Ben masih ada hati dengan Aira? Ada. Tapi tunggu Aira je ni. Tolonglah. Lepas tu nak cakap apa ni? Tapi tunggu Aira je ni. Nak cakap macam tu ke? Gegak. Tolong. I'm down. Okey ke? Nak gula-gula ke traffic ke? Apa ni Ben sekarang ni apa on duty pukul berapa je? Sekarang memang duty pukul 9 je. Waktu sekarang bulan ni tu je pukul 10 sampai 12.30. Pukul 10. Ya pukul 10. Sekarang apa pangkat apa sekarang kat hospital? Pangkat biasa-biasa je lagi. Dan Ben ni kan apa ni? Call center call center pula apa? Tak, bukan. Bukan dah Bising lah bunyi kereta tu. Bunyi kereta? Tu kereta tu. Tak dengar. Bising bunyi kereta tu. Apa nak kereta tu? Apa dia? Memang tak pandang pun kereta tu, pandang Aira je ni. Tapi itulah bunyi dia tu. Jom kita duduk sebelah sana. Jangan dikacau orang tengah date. Lalu ya, minta maaf. Ya, buat jalan ni macam jalan akak ya. Betul-betul lah you basah air basah oh. Apa ni? Call center. Mana ada center apa-apa. Sebenarnya kan Aira cakap kan apa yang boyfriend Aira kurang tu tak pun. Apa dia tak apa? Sebenarnya kita orang okey je, bahagia je. Okey Tapi dah. Aira sebenarnya cerita Korea sekarang yang episod. Okey lah tu. Lepas tu cerita tu mengisahkan seorang lelaki macam ni. So Aira selalu macam tuduh yang boyfriend Aira tu curang. Sedangkan kita orang bahagia je. Selalu je on call walaupun dia busy kerja. Faham? Dia macam
buat ala-ala drama lah, K-drama. Nanti kita orang punya wedding nak minta band jadi MC boleh? Sebab hari tu band jadi MC okey lah, best. Oh, ya ke? Ha. Oh, tapi tak sure lagi lah. Kenapa? Oh, tak sure lah sebab free ke tak sekarang. Oh, kalau macam tu, kita orang akan kahwin ikut tarikh yang band free. Pula ikut band. Boleh? Kalau band free waktu band wedding je lah, band free. Waktu band wedding siapa? Tengok je lah siapa yang datang. Faham, mesti perempuan yang akan dapat band tu beruntung gila. Sebab dapat seorang doktor, dapat seorang yang protector, provider, Tolonglah aku. proaktif. Give me some Ya word. Allah. I'm lost right now. Untuk mungkin ya, akhirnya pengasih. Tapi tak tahu juga jodoh tu kan. Dia tak tahu bila mati jodoh siapa. Mungkin pengantinnya orang yang terdekat ke, orang Betul. keliling kita. Betul? Contoh macam kat sebelah ni, manalah tahu contoh. Betul? Sebab kita tak tahu jodoh kita dengan siapa. Tapi Aira yakin Ben akan jumpa jodoh yang sama, berkaliber macam Ben. Mesti akan dapat doktor juga. Kan selalunya doktor, orang yang ada kerja ni, mestilah dia cari isteri yang cikgu ke, doktor ke, nurse ke kan. Tapi tak semua lah suka macam tu. Sebab Ben bila nak cari yang boleh stay lah, jaga anak apa semua. Oh, nak cari bibik lah ni. Bukan. Lepas tu? Bukan. Lepas tu? Apa? Tui rumah lah yang boleh kemas rumah, yang masak, jaga anak. Yang berkejaya memanglah berkejaya. Hello, Ben? Ben? Hello, ya. Ben? Ya, dengar. Lah, diam. Ben? Hello. Dengar pun. Ha. Ya. Ben nak cari perempuan yang macam mana? Ben tak kisah pun dia macam mana. Dia sendiri rumah ke, dia nak jaga anak ke, apa semua. Yang penting dia baik lah. Baik, dengar kata, apa semua. Tak adalah ciri-ciri perempuan idaman Ben macam mana? Ben tak nak lah mengharap sangat macam mana apa semua. Tapi apa yang dia ada tu Ben terima. Yang apa kekurangan tu sama-sama lah ubah. Dia takkanlah tak ada ciri-ciri yang macam mana Ben nak. Ciri-ciri tak tahulah sebab tak pasti nak cakap macam mana ciri-ciri tu. Sebab takut nanti kan macam memilih pula nak ciri-ciri ni apa semua. Tapi tak cermin diri kita ni macam mana nak macam tu, nak demand. So siapa yang nak datang? Kita kalau jodoh ni kita kena demand Ben. Ben tak kisah pun pasal tu. Kena kisahlah Ben. Ya ke? Nak tak Aira kenalkan Ben dengan seseorang? Tak payahlah, taklah. Kenapa tak nak? Taklah. Sekarang siapa yang nak datang lah. Siapa nak pergi. Ben tak naklah mengharapkan sangat. Ben macam kecewa je. Tak adalah, tak kecewa. Okey je. Betul? Ya, kan Ben cakap Ben tak nak mengharapkan sangat sesuatu tu. Siapa datang, siapa nak pergi. Nak kawan-kawan. Tolong bagi some script untuk saya. Saya dah kehilangan. Tolong. Mana N
Tolong N, datang N. Tolong. Tak nak. Perlu ke terus berharap. Itu menjawab sendiri. Dulu aku minta Aira penggantinya. Dulu aku tak dapat, Aiban tak dapat. Hello? Aira okey ke? Aira okey je. Oh. Aira okey je, cuma Aira Tak adalah lagi. Aira nak minta maaf dengan Ben. Tak maaf apa? Tak apalah, tak salah pun. Yang salah Ben je. Dulu kan Aira kan pernah suka Ben. Tapi Ben yang reject Aira. Bukan reject. Sebenarnya terima je. Cuma Ben tak nak tunjuk benda tu. Maksud Ben? Ben kan dah pernah cerita yang Ben ni busy apa semua. Ben tak nak lah bila Ben terima Aira dan Ben akan busy kerjaya sana sini and macam Aira tak ada siapa. Faham tak? Ben tak nak Aira seorang. Tak nak macam bila ni nak balik, bila dia ni nak spend time apa semua. So Ben tak berani. Takut Aira sakit lah seorang atau kecewa, jealous dengan orang lain. Atau nanti maybe akan ada orang tanya mana si Ben. Tapi kan kalau hubungan kan memang akan ada macam tu. Ya, Dia tapi tak selalu akan ada bersama. Dia akan ada give and take. Dia akan ada pro and cons. And itulah hubungan yang sebenar. Hubungan yang sebenarnya dah takkan bahagia je. Macam dalam cerita. Mana pun akan ada sedih dia. Dekat mana. Putus, jatuh, bangun. Berbaik macam tu. So Ben, kalau Ben dah jumpa seseorang yang Ben suka, you have to fight for that. Faham tak? ya, cuma Sedangkan bini orang yang dah 10 tahun nikah pun boleh cerai sebab bukan jodoh. ya, Ini kan pula yang belum siapa-siapa punya. If you want, you fight for it. fight for Aira ke? Itu Maksudnya je. apa? Perempuan ni kan, dia tak suka lelaki yang sebelum dapat tu akan effort. Lepas tu bila dia dapat, dah tak ada dah effort dia. Sebab mostly lelaki semua macam tu. Bila dia nak tackle, dia beria gila. Lepas tu bila dia dapat, makin lama dia makin Dia nak korang macam macam tu lah. Sebab dia tahu perempuan tu akan stay dengan dia. Perempuan tu akan macam like, oh tak apa, relax je. Dia akan stay dengan aku ni macam mana. Aku tak layan dia ke, aku tak text dia ke, aku tak call dia ke, aku tak update dia ke, dia akan okay. So expect macam, you kena faham. You kan dah lama dengan I, you patutnya faham lah kerja I macam mana, macam ni. Kita tak perlu pun selalu text, kita tak perlu pun selalu call. You ada untuk I ada untuk you. Fikir macam mana dia nak dapatkan kita dulu. Hari-hari dia text kita, hari-hari dia call kita. Tapi bila dia dapat, macam tu pula. Action is not the same before dapat dengan after dapat. Dan perempuan tu dia akan tetap stay dengan lelaki tu. Cuma bila lama-lama lelaki tu still buat benda yang sama, mungkin lama-lama the feeling will fade. Apa yang dah borak ni? Ya, betul dah. Sorry. It's okay. Cuma tu je lah, Ben akan terfikir bila Ben busy dekat luar, busy kat overseas, kita tak nampak apa yang dia buat kat belakang. So Ben takut overthinking and takut ada yang salah faham. Ya, memang kita kena percayakan dia apa semua. Tapi macam Aira cakap, yang 10 tahun tu pun akan bercerai. Betul lagi kan yang baru ni. Memanglah boleh cakap kita ni tak ada apa-apa, tak buat apa. Tapi kita tak nampak. Cuma Ben takut benda tu. Tu je. So Ben, Ben busy, Ben tak nak apa-apa isu berlaku from kawan jadi stranger, tak nak macam tu. Tapi sekarang Ben pun sekarang ada je, dah tak busy. Cuma yelah kita Ben takut nak takut. Yelah Aira pun hari tu je cakap dah, yang Aira pun macam dah
Tak apa, lupakan je lah. Lupakan je. Tak ada apa-apa lah. Nak duduk ke? Macam lama sangat berdiri ni. Sebab batu ni basah. Itulah nak duduk kat mana-mana ke atau nak kat mana ke? Tak apa, Aira okey je. Okey, betul. Aira tak nak tukar-tukar baju. Bukan. Ke nak duduk kat tepi tu ke, kat atas tu ke, ni ke. Tak apa, it's okay. Dah. By the way, Ben, Aira nak Ben tahu. Aira akan sentiasa jadi kawan Ben, and if you need someone to talk with, I'm here. Tahu. Jangan rasa macam kalau Aira tak angkat call tu, there must be something that I'm doing. Jangan rasa macam Aira dah tak nak kawan ke apa ke, tak. Aira okey je. Faham? Ben Ya. Okay, cuma itulah nak start benda tu macam takut kacau pula sebab dia kan Tak. Sebab kalau Ben nak tahu, Aira bangun je tidur macam-macam drama berlaku. Macam-macam. Itu ini kadang-kadang macam tak sempat nak call back ke apa, lupa ke apa macam tu lah. Kadang terpaksa ignore dulu. Yelah sebab busy kan. Tu yang macam kadang nak call balik tu macam tak apalah. Tak pun macam nak, takkanlah nak sentiasa call tanya-tanya macam takut rimas pula. Tu yang yelah, biarlah dulu. So sekarang ni tengok lah, kalau tak ada apa-apa kan, betul-betul tak ada apa-apa. Betul lah. Yes. By the way, betul ada apa-apa Aira nak gerak dah ni. Oh, nak balik rumah. Nak balik rumah dulu. Nanti dad bebel lagi balik lambat-lambat. Oh, nak Ben hantarkan ke? Tak apa, Aira balik sendiri je. Hantarkan sampai JT ke? Tak. Jangan bahaya. JT. Nak mata-mata kat pantai ni. Sekejap lagi tiba-tiba Ben kena bantai je lagi. Oh, okay. Abang-abang Aira tu garang. Ini kalau tak sekarang pun Aira kena. Nanti kalau dad ada, confirm dia mengadu. Itu Aira nampak dengan lelaki naik motor je ni. Nampak naik kereta berdua. Dia orang terlalu garang. Kadang-kadang tu Aira bukan takut. Takut sebab apa? Takut sebab abang-abang ni lebih. Ben, terima kasih tahu belanja Aira. Ben? Ya, okey, tak apa. Masa buruk sangat. Aku punya mata. Semoga dimurahkan rezeki lagi dan belanja Aira lagi. Boleh, Nohai. Jaranglah Ben tak belanja, jangan tak bodoh. Thank you. Lepas tu ambil ni. Dulu, okay? Ambil ni, gula-gula. Apa? Terima kasih. Jaga diri tu. Jangan pening sangat. Lepas tu luka ke apa. Okay, baik. Terima kasih. Aira kena dulu, okay? Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Itulah, terang sangat. Kena dia. Nampak gula-gula tu lari macam tu.